champion. Kalau nak jadi, ni buah dia. Tapi tak tahu. Ada masa dia tak jadi. Dia buruk macam tu je. Ni kita tengok. Ni dia keluar daripada tulang-tulang saya ni. Okey, nampak dah mula nak berbuah. Alhamdulillah. Boleh tahan banyak macam ni boleh duduk sini. Kita letak sini. Ada kat bawah. So terlindung ni jadi kita kena bukakan cahaya. Eloknya kita kena potong sikit. Mungkin kita kena potong belah situ. Situ atas tu ada sarang burung pula. Jadi kita buang yang belah sini. Potong sini bagi masuk cahaya. Kiri satu dan belah sini satu. Mudah-mudahan meningkatkan daya produktiviti dia. Itu dia. Nampak dah ada perkembangan yang baik dan mula nak keluar. Ni kita tunggulah. Harap ada perkembangan ni. Okey. Okey. Setakat ni belum lagi sebab mungkin terlindung cahaya. Ni dah ada. Saya tak tahu lagi. Kita tengok je dulu dalam seminggu lagi. Kalau dia lekat, kita bungkus. Ni mudah-mudahan menjadi. Okey, jom kita nak kena buang sikit, nak masukkan cahaya.